Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam SMKC sederap memacu kecemerlangan. #SMKC Sejahtera. Yang berusaha, barisan pentadbir sekolah, guru-guru penasihat pembimbing rakan sebaya, para guru, rakan-rakan PRS serta seluruh warga SMK Cyberjaya yang saya hormati sekalian. Pada hari yang bersejarah ini, dengan penuh rasa tanggungjawab dan rendah hati, saya berdiri di sini untuk mengumumkan barisan anggota Kabinet Pembimbing Rakan Sebaya SMK Cyberjaya bagi sesi 2025-2026. Proses pilihan raya PRS SMK Cyberjaya telah pun berlangsung dengan penuh semangat demokrasi, telus dan bertanggungjawab. Keputusan telah diperolehi dan inilah suara majoriti pengundi PRS yang telah memilih dengan penuh keyakinan dan semangat demokrasi. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pengundi PRS yang telah memberikan kepercayaan mereka kepada kami. Kepercayaan ini merupakan satu amanah besar yang akan kami galas dengan penuh dedikasi, disiplin dan integriti. Kami berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk memantapkan organisasi PRS SMK Cyberjaya, memperkukuhkan nilai empati, kepimpinan dan semangat berpasukan dalam kalangan ahli. Pasca pilihan raya pembimbing rakan sebaya PRS yang telah berlangsung dengan penuh semangat demokrasi dan kebertanggungjawaban, saya selaku pengerusi PRS sesi pagi bersama-sama dengan saudari Siti Damia Atilah binti Majid selaku pengerusi PRS sesi petang telah diberikan amanah oleh guru penasihat PRS untuk segera membentuk barisan anggota kabinet baharu bagi menerajui kepimpinan PRS SMK Cyberjaya bagi sesi 2025-2026. Setelah meneliti pelbagai aspek termasuk peranan, keupayaan, profesionalisme dan kemahiran setiap calon, maka barisan anggota kabinet bagi sesi pagi dan sesi petang telah dimuktamadkan dengan sebaiknya. Kami yakin bahawa setiap individu yang terpilih dalam kabinet ini mempunyai potensi dan komitmen tinggi untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dengan cemerlang dan penuh integriti. Segala nama anggota kabinet yang telah dicadangkan kemudiannya telah dikemukakan kepada pihak unit bimbingan dan kaunseling UBK SMK Cyberjaya untuk diteliti, disemak dan disahkan bagi memastikan setiap cadangan yang dibentangkan mendapat kelulusan rasmi daripada pihak UBK sebelum pengumuman dibuat secara rasmi selaras dengan struktur organisasi PRS sekolah. Kemudian, senarai ini turut dibawa kepada pihak pengurusan sekolah bagi membolehkan proses pelantikan secara rasmi dilakukan selaras dengan peraturan dan tata cara pelantikan rasmi organisasi PRS sekolah. Untuk maklumat semua, pada sesi pengumuman ini, saya juga akan mewakili saudari Siti Damia Atilah binti Majid bagi mengumumkan barisan anggota kabinet PRS bagi sesi petang. Selain itu, makluman juga bahawa penggal pentadbiran ahli jawatan kuasa PRS SMK Cyberjaya sesi 2025-2026 ini akan bermula pada tarikh pengumuman rasmi ini dibuat dan akan berkuat kuasa sehingga tarikh pembubaran rasmi jawatan kuasa bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya PRS kali kedua yang dijangka akan berlangsung pada penghujung September atau awal Oktober tahun 2026. Maka dengan ini, bagi menjalankan tanggungjawab kepimpinan PRS SMK Cyberjaya sesi 2025-2026, saya dengan penuh sukacita dan rasa tanggungjawab mengumumkan barisan rasmi anggota Kabinet Pembimbing Rakan Sebaya SMK Cyberjaya bagi sesi 2025-2026. Saya mulakan terlebih dahulu dengan pengumuman bagi sesi pagi. Senarai anggota Kabinet PRS SMK Cyberjaya sesi pagi adalah seperti berikut. Pengerusi, Saudara Muhammad Wafi bin Isam, 4 akaun 2. Naib Pengerusi 1, Saudara Muhammad Amza bin Rahim, 4 bisnes 1. Naib Pengerusi 2, Saudari Kasih Cinta Alisha binti Muhammad Ibrahim, 3 kristal. Setiausaha, Saudari Laila binti Izam Syariman, 4 akaun 1. Naib Setiausaha, Saudari Nur Aisyah Kaisara binti Faizul
3 Kristal. Bendahari Saudara Putra Sulaiman bin Syahrul Azmin 4 Bisnes 2. Naib Bendahari Saudari Tengku Zarif Melissa binti Ahmad Fuad 3 Kristal. Seterusnya, bagi memastikan kelancaran pentadbiran dan hubungan yang lebih rapat antara PRS pelbagai peringkat, saya dengan sukacitanya turut mengumumkan pelantikan portfolio Exco bagi setiap biro PRS SMK Cyberjaya sesi pagi untuk sesi 2025-2026. Bagi biro latihan dan kepimpinan, tanggungjawab ini akan dipikul oleh Saudari Nur Aizatul Adani binti Syaiful Azfarazi dari kelas 3 Emerald selaku Ketua Biro dan dibantu oleh Saudari Arisa Akhtar bin Alfian dari kelas 2 Kristal sebagai penolong Ketua Biro. Bagi Biro Psikometrik dan Kejaya, amanah ini diterajui oleh Saudari Nurdina Adlina binti Muhammad Desa dari kelas 4 Ekon 2 sebagai Ketua Biro, dengan Saudari Syarifirah Nir Putra Jamalulai binti Said Muzaffar Jamalulai dari kelas 2 Amethyst sebagai penolong Ketua Biro. Seterusnya, Biro Kebajikan dan Disiplin diterajui oleh Saudara Muhammad Hamka bin Zainizam dari kelas 4 Bisnes 1 selaku Ketua Biro, dibantu oleh Saudari Abqura Awatif Yumna bin Syamsul dari kelas 2 Lazuli sebagai penolong Ketua Biro. Bagi Biro Multimedia dan Informasi, kepimpinan diserahkan kepada Saudari Aimi Batrisha binti Muhammad Azrai dari kelas 4 Ekon 2 sebagai Ketua Biro, dengan Saudari Farah Sofia binti Yusof dari kelas 2 Kristal sebagai penolong Ketua Biro. Seterusnya, Biro Minda Sihat dan PPDA diterajui oleh Saudara Idlam Mikael bin Andi Farhan dari kelas 3 Topaz sebagai Ketua Biro, dibantu oleh Saudara Ahmad Nakib Hazman bin Mazlan dari kelas 3 Kristal sebagai penolong Ketua Biro. Akhir sekali, bagi Biro Sukan dan Rekreasi, kepimpinan diserahkan kepada Saudara Muhammad Farish bin Zakaria dari kelas 4 Bisnes 2 sebagai Ketua Biro, dengan Saudara Adam Kaim bin Nazri dari kelas 2 J sebagai penolong Ketua Biro. Seterusnya, saya selaku pihak yang diamanahkan untuk mewakili Saudara Siti Damia Atilah binti Majid yang juga merupakan pengerusi PRS sesi petang ingin mengumumkan barisan Kabinet PRS bagi sesi petang yang turut akan berperanan penting dalam meneruskan kesinambungan kepimpinan PRS di sekolah ini. Barisan kepimpinan PRS sesi petang bagi sesi 2025-2026 adalah seperti berikut. Pengerusi Saudari Siti Damia Atilah binti Majid 1 Sapphire. Naib Pengerusi Saudari Nur Ain Umairah binti Mas Jafri 1 Ruby. Setiausaha Saudara Id Luqman bin Nur Azwan 1 Diamond. Naib Setiausaha Saudara Akil Kalish bin Muhammad Nazri 1 Kristal. Bendahari Saudari Munirah binti Muhammad Hazrullah Fahimi 1 Emerald. Naib Bendahari Saudari Rania Zara binti Syairul Amir 1 Kristal. Seterusnya, bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pelaksanaan aktiviti PRS pada waktu petang, saya dengan sukacitanya mengumumkan portfolio Exco bagi setiap biro PRS bagi sesi petang. Bagi biro latihan dan kepimpinan, tanggungjawab ini akan dipikul oleh Saudara Muhammad Fahim bin Muhammad Asrul Sharif dari kelas 1 Topaz selaku Ketua Biro dan dibantu oleh Saudara Muhammad Adwa Ibni Hajar bin Muhammad Azli dari kelas 1 Topaz sebagai penolong Ketua Biro. Bagi Biro Psikometrik dan Kejaya, amanah ini diterajui oleh Saudari Abigail Marilyn Anak Herman dari kelas 1 Amethyst sebagai Ketua Biro, dengan Saudara Aish Nabih bin Faizul Ganapati dari kelas 1 Kristal sebagai penolong Ketua Biro. Seterusnya, Biro Kebajikan dan Disiplin diterajui oleh Saudara Khalif Adrian bin Irwan Bakti dari kelas 1 Pearl selaku Ketua Biro, dibantu oleh Saudara Muhammad Ashraf Haziq bin Muhammad Firman dari kelas 1 Lazuli sebagai penolong Ketua Biro.
Bagi Biro Multimedia dan Informasi, kepimpinan diserahkan kepada Saudari Nur Iman Damia binti Abdul Fattah dari kelas 1 Kristal sebagai Ketua Biro, dengan Saudari Sharifah Nur Sofia binti Said Muhammad Faiz dari kelas 1 Amethyst sebagai Penolong Ketua Biro. Seterusnya, Biro Minda Sihat dan PPDA diterajui oleh Saudari Nur Damia Syahira binti Muhammad Syariman dari kelas 1 Sapphire sebagai Ketua Biro, dibantu oleh Saudara Muhammad Adam bin Azlan dari kelas 1 Ruby sebagai Penolong Ketua Biro. Akhir sekali, bagi Biro Sukan dan Rekreasi, kepimpinan diserahkan kepada Saudara Muhammad Adam Zarif bin Ahmad Fuad dari kelas 1 Zikran sebagai Ketua Biro, dengan Saudari Dia Adrina Sofia binti Muhammad Syamsul dari kelas 1 Emerald sebagai Penolong Ketua Biro. Saya yakin barisan Esko Biro sesi petang ini akan menjadi tulang belakang kepada kepimpinan PRS SMK Cyberjaya serta memainkan peranan penting dalam memastikan setiap program dan inisiatif PRS dapat dijalankan dengan berkesan, tersusun dan penuh semangat kebersamaan. Sebelum saya akhiri ucapan ini, di kesempatan ini saya ingin mengumumkan penubuhan Majlis Pimpinan Tingkatan atau ringkasnya MPT sebagai satu wadah komunikasi antara setiap batch PRS dengan barisan ahli jawatankuasa tertinggi PRS SMK Cyberjaya. Anggota MPT adalah terdiri daripada wakil-wakil PRS yang dilantik oleh PRS batch masing-masing dan akan diketuai oleh seorang ketua batch. Peranan utama ketua batch ini adalah untuk menyalurkan pandangan, suara dan cadangan daripada akar umbi PRS kepada pihak kepimpinan tertinggi, sekaligus memastikan setiap lapisan ahli PRS didengar, diwakili dan dihargai dalam setiap keputusan serta pelaksanaan aktiviti PRS di sekolah ini. Saya percaya melalui penubuhan Majlis Pimpinan Tingkatan ini, komunikasi antara ahli dan barisan kepimpinan akan menjadi lebih efektif, inklusif dan tersusun. Perincian lanjut mengenai pelaksanaan dan struktur MPT ini akan dimaklumkan dalam mesyuarat khas setiap PRS tingkatan yang akan diadakan tidak lama lagi. Kepada semua yang telah dilantik, ingatlah bahawa amanah ini bukan satu penghormatan tetapi satu tanggungjawab. Gunakanlah peluang ini untuk membina kepimpinan diri, menyebarkan nilai murni dan memberi inspirasi kepada rakan-rakan lain. Saya juga ingin menegaskan bahawa jawatan yang disadang ini bukan sekadar satu kebanggaan atau simbol penghormatan. Jangan sesekali berasa terlalu selesa atau seronok dengan jawatan yang dipegang, kerana di sebalik setiap jawatan itu terdapat KPI dan tanggungjawab yang perlu dicapai sepanjang tempoh pentadbiran. Setiap ahli jawatankuasa perlu menunjukkan komitmen, disiplin dan kesungguhan yang berterusan dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan. Sekiranya terdapat mana-mana ahli jawatankuasa yang gagal mencapai KPI yang ditetapkan, bersikap sambil lewa atau menunjukkan prestasi yang lemah, maka tindakan pengguguran atau pelucutan jawatan yang dilaksanakan selepas penilaian dibuat oleh pihak kepimpinan PRS bersama guru penasihat. Bagi memastikan setiap AJK dapat mencapai KPI masing-masing, senarai rasmi KPI tugas bagi semua AJK PRS akan dihebahkan kepada semua ahli PRS dan warga SMK Cyberjaya agar pemantauan bersama dapat dijalankan secara telus, terbuka dan berterusan. Dengan cara ini, setiap ahli bukan sahaja tahu tanggungjawabnya tetapi juga dapat menilai sejauh mana sumbangan mereka terhadap kemajuan organisasi PRS secara keseluruhan. Justru itu, saya menyeru agar setiap ahli jawatankuasa tertinggi dan esko kanan tingkatan sama ada sesi pagi maupun sesi petang agar dapat bekerja sebagai satu pasukan yang bersatu hati, saling menyokong dan saling mengingatkan antara satu sama lain. Pantau setiap gerak kerja dengan teliti dan sekiranya ada kelemahan, tegur serta bimbinglah dengan penuh berhemah dan rasa hormat. Kepada seluruh ahli PRS, kami amat menghargai setiap pandangan, teguran dan idea yang disampaikan. Bersama-sama, marilah kita terus menjadikan PRS SMK Cyberjaya sebagai ikon kepimpinan pelajar yang progresif, prihatin dan berintegriti. Akhir kata, dengan semangat baharu dan barisan kabinet yang mantap ini, marilah kita mengorak langkah
ke arah satu misi yang sama selaras dengan tagline rasmi PRS Siberian, kami dengar, kami prihatin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.